Kemas kini terkini dari England menerusi The Telegraph. Jack Grealish tidak akan disenaraikan dalam skuad Man City untuk Piala Dunia Klub FIFA yang akan datang. Ini satu petanda bahawa kisah Grealish bersama Man City mungkin akan berakhir pada musim panas ini. Grealish juga sudah tidak diturunkan dalam perlawanan terakhir Liga Perdana Inggeris bersama City dan menandakan niat klub semakin jelas tidak memasukkan Grealish dalam skuad Piala Dunia Klub FIFA, memberi isyarat bahawa Man City sudah bersedia untuk menerima tawaran bagi pemain sayap itu. Terdapat minat daripada beberapa kelab Liga Perdana Inggeris dan juga serta kemungkinan kelab dari luar negara juga. Jendela perpindahan musim panas ini bakal menjadi penentu di manakah Grealish akan beraksi seterusnya. Bagi Man City, ini satu peluang untuk memperbarui pasukan mereka. Manakala Grealish pula mencari satu cabaran baru di dalam karier bola sepak bola. Pastikan anda mengikuti perkembangan ini kerana ia satu sahaja perpindahan yang boleh dikatakan sangat-sangat menarik untuk diperhatikan.